Assalamualaikum. Hari ni ada cerita pasal tapak berniaga yang berhantu. Kisah ni dikongsikan oleh Abang Apple yang berasal daripada Selangor. Kejadian yang apa Abang Apple mengalami pada tahun 2009. Setiap perkongsian ada mistiknya. Abang Apple ni merupakan seorang peniaga burger. Tapak yang lama dulu, yang tak bestnya berurusan dengan majlis. Setiap minggu Abang Apple ni kena saman je dengan majlis. Bahkan sampai satu masa, stol Abang Apple ni kena angkut dengan majlis. Jadi Abang Apple ni, dia tak berniaga selama seminggu. Dalam masa seminggu tu jugalah Abang Apple dia cuba riki di tempat lain nak cari tapak yang baru. Dalam masa seminggu yang Abang Apple tak berniaga tu jugalah yang Abang Apple ni jumpalah seorang kawan dia. Nama dia kita bubuh pilah sebagai Mat. Mat ni dia bagilah saranan dekat si Abang Apple. Apple macam ni, aku ada jumpa satu tempat ni, dan tempat ni pun aku tengok macam cantik jugalah. Memang kawasan tu kawasan baru, tapi hang cuba pergi tengok. Abang Apple ni dia dengar saranan si Mat, lalu keesokan hari Abang Apple dia pergilah dekat kawasan tu, dia cuba riki. Kawasan tersebut tu ada 2 biji kondo masih baru lagi. Depan kawasan kondo tu dia ada kedai shop lot, dan kedai-kedai ketika tu masih lagi banyak yang kosong. Kalau ada pun cuma kedai mamak saja, itu pun di bahagian depan paling hujung sekali. Apa yang Abang Apple tertumpu iaitu kepada para student. Sebab apa? Para student ni mereka menetap di kawasan kondo tersebut. Sebab kondo tu dijadikan sebagai macam hostel lah untuk para student. Dan kawasan tu pun tak ada lagi lah orang berniaga kaki lima ni. Jadi Abang Apple ni pun dia buat keputusan ajak si Mat, bawa lori si Mat ni pergi ambil stol dekat majlis. Bila segala urusan majlis dah selesai, stol pun dah bawa masuk ke dalam lori, lalu yang si Abang Apple ni pun kata dekat si Mat, macam ni Mat, lah ni aku ingat aku berminat lah nak berniaga tempat yang hang kata tu. Jadi si Mat ni tanya balik dekat si Abang Apple, jadi Apple, lah ni kita nak pergi letak kat sana stol hang ni. Kata si Abang Apple, yalah sekarang ni lah kita kena pergi. Abang Apple dia punya tapak berniaga dia, kira stol tu dia parking betul-betul depan kedai yang masih kosong tu. Bukan sebab apa, dia betul-betul berdekatan dengan kawasan kondo tersebut. Selang berapa hari kemudian, Abang Apple ni pun dia mulakanlah berniaga semula. Masa hari pertama yang Abang Apple operasi balik burger dia tu, setakat 2 beg roti tu celah gigi lah. Keesokan hari tu, Abang Apple ni dia cubalah tambah dia punya beg roti tu. Selama Abang Apple berniaga di kawasan tersebut tu, paling lekeh lah 3 beg mesti habis. Paling maksimum 4,5 beg. Tapi kalau 4,5 beg tu, Abang Apple betul-betul tak ada masa nak merokok, tak ada masa nak minum air. Tambah pula yang si Abang Apple ni kerja seorang ketika tu. Abang Apple sepanjang dia berniaga dekat kawasan baru tersebut tu, dia start main ke stol daripada pukul 5. Pukul 12 tu dah boleh tutup lah. Yalah sebab apa? Ketika tu tak ada peniaga yang lain lagi. Yang kedua pula yang jual makan ketika tu, ada kedai mamak, ada kedai Abang Apple. Dalam seminggu tu, Abang Apple akan operasi 6 hari saja. Ada satu hari tu hari Khamis. Memang hari Khamis ni Abang Apple dia takkan operasi. Bukan pasal apa, sebelah daripada kawasan baru tersebut tu ada kawasan lapang. Setiap hari Khamis dekat situ lah ada pasar malam. Jadi Abang Apple ni dia buat keputusan setiap hari Khamis dia akan cuti. Nak jadikan cerita, ada satu hari tu memang Abang Apple ni dia rasa boring sangat tau duduk kat rumah. Jadi Abang Apple dia decide dia nak buka juga berniaga masa hari Khamis. Dan hari tu cuma laku pun dalam setengah beg roti burger je. Kalau selalunya Abang Apple balik pukul 12, pada hari tu Abang Apple ni mula tutup kedai pukul 1. Yalah daripada tunggu customer tak ada juga. Dan dalam pukul 1 tu memang kawasan tersebut lengang. Jadi dalam pukul 1 tu, Abang Apple ni dia nak simpan balik lah barang-barang dia ke dalam stol. Sambil duk tengah buat kerja nak simpan barang ni, tiba-tiba ada suara, abang pinjam lighter bang. Abang Apple ni dia pandang lah dekat sekeliling kawasan stol dia tu. Kut-kut ada orang ke apa ke. Suara ada,
Tapi tak ada siapa-siapa. Ketika tu kalau nak kata si Abang Ipul mengantuk tak mungkin. Selalunya bila sampai dekat rumah tu pukul 4 pagi baru dia tidur. Abang Ipul ni dia sangka dalam diri dia mungkin perasaan dia lah kot. Jadi Abang Ipul ni pun dia teruskan lah buat kerja dia macam biasa. Lepas tu ada lagi bunyi suara tersebut tu. Dia kata macam mana tau dekat si Abang Ipul. Abang pinjam lah lighter Sat. Sombong betul lah. Abang Ipul ni pun dia jadi macam terkejut lah. Lepas tu dia pergi tengok dekat kiri, kanan, depan stol dia apa semua ni tak ada orang langsung. Abang Ipul dah mula rasa tak sedap hati dah. Dia fikir dalam hati yang ni bukan aku rasa hayalan aku ke ataupun perasaan aku. Dengan jantung si Abang Ipul mula tu detak dengan secara laju. Abang Ipul ni dia pandang sekeliling ni dengan pelan-pelan ni. Dia nak fokus. Suara tu mai daripada celah mana dan siapa dia yang mai minta lighter. Bila Abang Ipul ni pandang saja dekat bahagian ujung dia punya stol tu, ada rokok terapung. Dan rokok tu pula dia macam seolah-olah ada orang pegang. Tapi tak ada rupa. Tak nampak siapa-siapa pun. Masa tu rokok tu tak terbakar lagi lah. Masa kejadian apa yang Abang Ipul mengalami ketika situasi tersebut, Abang Ipul tak tunggu lagi dah. Stol ni tak kunci lagi. Abang Ipul dia terus lari masuk ke dalam kereta. Dia reverse kereta dah terus balik sampai ke rumah. Bila sampai dekat rumah tu tak ada lah sampai Abang Ipul ni demam ke apa ke, tak ada. Esok tengah hari tu yang si Abang Ipul ni bangun lah. Lepas tu dia cerita tau dekat bapak dia. Kata bapak Abang Ipul, lain kali kalau hang menghadapi lagi situasi macam tu, tolong baca surah Al-Kahfi. Abang Ipul ni dia kata balik dekat ayah dia. Pak, cik ingat cik macam dah tak berani lah nak berniaga dekat situ. Bapak kepada si Abang Ipul ni pun cubalah nasihat dekat si Abang Ipul. Alah hang pergilah berniaga. Benda tu bukan telan orang pun. Paling-paling dia usik macam tu je. Hang takut apa? Hang ingat pesan aku ni. Kalau menghadapi lagi situasi macam ni, baca surah Al-Kahfi. Bila dah kena ceramah lagu tu, Abang Ipul ni pun dia pergilah berniaga. Nasib baiklah masa nak buka tu tak ada barang hilang. Selang berapa bulan kemudian, berlaku lagi situasi menyeramkan. Masa tu Abang Ipul sepatutnya pukul 12 tu dia dah boleh tutup dah kedai. Tapi disebabkan kawan kepada si Abang Ipul ni datang main lepak, sembang punya sembang, nak dekat pukul 1 suku. Nak jadikan cerita, Abang Ipul ketika tu dia nak simpan barang dia ke dalam stol. Kawan dia pun ada sekali lah, sambil sembang sambil duk kemas barang. Masa Abang Ipul sibuk nak simpan barang tu, ada kemunculan seorang perempuan. Perempuan tu dia menghampiri dekat kawasan stol Abang Ipul ni. Perempuan tu tanya dekat si Abang Ipul, "Bang, ada lagi tak bang?" Lepas tu Abang Ipul ni pun pandanglah ke arah perempuan tersebut tu. Kata si Abang Ipul perempuan tu memang cantik lah. Dan Abang Ipul ni pun beritahu dekat perempuan tu, "Minta maaf dik, abang nak tutup kedai dah." Bila Abang Ipul berkata sedemikian rupa, lepas tu pula perempuan ni dia alihkan badan dia pandang ke arah kondo. Masa tu perempuan ni berdiri lebih kurang dekat 10 minit jugalah sambil memandang ke arah kondo. Jadi Abang Ipul dengan kawan dia ni rasa pelik lah. Wih, biar betul dia ni duk tengok apa dekat kondo tu. Abang Ipul ni pun dia cubalah tegur, "Dik, adik tengok apa tu dik?" Perempuan tu dia alih saja muka dia ke arah si Abang Ipul dan juga kawan kepada si Abang Ipul ni yang tadi rupa paras cantik. Rupa-rupanya muka perempuan ni kosong, rata, yang cuma ada hidung je, mata, mulut, kening tak ada. Masa tu Abang Ipul dia takut tapi dia tak lari. Dalam masa yang sama juga Abang Ipul ni dia tutup mata. Dia cuba nak ingat ni surah Al-Kahfi tapi tak jadi. Pasal apa? Diselubungi ketakutan. Akhirnya dia ingat satu benda je, takbir. Abang Ipul ketika tu dia takbir dengan kuat ni, Allahu Akbar. Lepas tu dia buka mata. Wanita yang muka rata tu dah tak ada lagi di penglihatan si Abang Ipul. Lepas tu Abang Ipul ni dia pergilah tengok ke arah kawan dia tu. Kawan dah tak ada dah. Lari lintang pukang pergi mana pun tak tahu. Sepanjang Abang Ipul berniaga di kawasan tersebut tu, kalau nak katalah bunyi orang berjalan sedangkan tak nampak siapa-siapa tu banyak kali dah. Tapi Abang Ipul perasan satu benda je. Kejadian ni akan berlaku setiap pukul 1 pagi ke atas. Ada supervisor security kondo tersebut tu.
Kadang-kadang dia main lepak dengan si Abang Ipul. Yang supervisor security ni tanya dekat si Abang Ipul, hang pernah tak mengalami kejadian-kejadian pelik sepanjang hang berniaga dekat sini? Abang Ipul ni pun dia cerita lah balik. Pernah jadi yang tu, pernah jadi yang ni. Sebenarnya dekat kawasan pos security tu pun banyak juga berlaku kejadian-kejadian pelik. Kadang-kadang ada orang main ketuk cermin lah, padahal tu tak ada orang. Lepas tu pula kadang-kadang ni pintu terbuka. Itu apa yang dicerita oleh supervisor security tersebut tu lah. Lepas tu Abang Ipul ni dia cubalah tanya dekat supervisor security tu, ni abang rasa punca-punca yang saya alami lepas tu dekat kawasan pos abang tu pun ada gangguan tu, punca daripada mana tu bang? Kata si supervisor security tu, kalau hang nak tahu, kawasan ni dulu hutan dia memang tebal. Sebelum dibangunkan kondo, sebelum dibangunkan kawasan tapak hang berniaga hari ni semuanya hutan. Mungkin daripada situ lah kot, kata si supervisor security tu lah. Lepas tu abang supervisor security tu dia bagi saranan dekat si Abang Ipul. Macam ni Pul, apa kata kalau hang nak berniaga lewat malam pun, cuba hang beli MP3, hang pasang MP3 orang mengaji Al-Quran. Lepas tu Abang Ipul dia dengar saranan kawan tu, dan ternyata semua tu menjadilah. Tak ada lagi lah Abang Ipul ni kena ganggu. Tapi hak kawan kepada si Abang Ipul yang hari tu lari tu tetap juga tak berani nak main lepak dengan Abang Ipul di kawasan tersebut. Jadi tahun demi tahun yang tempat Abang Ipul berniaga tu, kawasan kedai-kedai yang kosong dulunya tu, dah mula banyak lah orang operasi dekat kawasan-kawasan kedai tu. Dan setelah tu ada jugalah yang berniaga di kaki lima, ada yang jual char kway teow lah, ada yang buka burger lah selain daripada si Abang Ipul. Tapi kot mana pun orang tetap lagi beli dengan si Abang Ipul. Pasal apa? Sebab Abang Ipul yang paling lama. Sepanjang Abang Ipul ni berniaga dekat kawasan tu, dekat situlah Abang Ipul ni bertemu dengan jodoh para student dekat kawasan kondo tersebut tu. Duit berniaga tu lah dia buat modal kahwin, duit berniaga tu lah dia boleh beli rumah. Tapi sampai sebelum PKP tu, Abang Ipul ni dah tak berniaga lagi dah burger. Tapi kalau lah ni Abang Ipul dia berniaga kasut bandel pula. Itulah pengalaman Abang Ipul, pahit manisnya dia berniaga di kawasan kondo tersebut tu. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.